Untuk kita mula buat simpanan emas kan, kita juga kena ada matlamat yang jelas, target yang besar. Untuk apa aku buat simpanan emas? Tak boleh ikut kawan-kawan. Kita sendiri kena ada matlamat yang jelas. Contoh nak berkahwin 3-4 tahun ke atas. Contoh nak bayar deposit rumah. Contoh nak buat dana umrah haji, nak beli tanah, nak buat dana persaraan. Kita kena ada matlamat yang jelas, target yang besar. Baru kita jadikan simpanan emas kita ni sebagai prioriti, keutamaan. Baru kita bekerja ke arah itu. Tak boleh ikut kawan-kawan. Kawan-kawan simpan emas, kita pun nak simpan emas. Tapi kalau kita tak ada matlamat yang jelas, kita akan berhenti tengah jalan. Tidak akan berjaya dengan tabungan emas. Untuk kita menjadi penyimpan emas yang betul, untuk kita menjadi penyimpan emas yang tenang, kita juga kena sediakan 2-3 bulan gaji dalam bentuk tunai. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kecemasan. Kita tak tahu kecemasan mahu berlaku. Tabungan emas ni memerlukan masa tuan puan 2 tahun ke atas. Baru kita dapat keuntungan.